Buat direct sales, 3 benda yang jadi bila kau tak bina personal branding. Number 3 paling sakit hati. Luis dah buat direct selling bersungguh-sungguh tau. Kenapa still tak ada orang nak beli? Luis dah post produk, buat live, hari-hari DM orang, last baru Luis sedar sebab Luis langsung tak bina IP, personal branding. 1. Post 10 kali sama dengan orang anggap kau mesin iklan. Kau post kat Facebook, Instagram, WhatsApp semua gambar produk, tapi apa jadi? Tak ada like, tak ada komen, semua buat tak nampak. Sebab apa? Orang langsung tak peduli kau buat apa. Dia orang cuma nak tekan mute je. Kedua, hasil jual sama dengan kawan pun cabut lari. Nah, kau buka mulut je terus promote barang, kawan pun ghost kau. Kau rasa kawan makin sikit tapi sebenarnya bukan. Masalah dia, kau tak ada konten, tak ada style, tak ada nampak pun macam expert. Kalau tak ada IP, orang pun tak tahu kau siapa. Ketiga, penat buat konten sama dengan orang lain tiru, dia pula viral. Kau dah usaha buat konten, followers sikit-sikit naik. Tiba-tiba ada orang copy, bulat-bulat. Siap lebih ramai orang like dia. Kenapa boleh jadi macam ni? Sebab dia ada IP, ada gaya, ada identiti. Orang terus ingat dia. Kalau kau tak nak jadi invisible dalam bisnes, dah sampai masa banner branding yang buat orang kenal, percaya dan cari kau sendiri. Nak tahu macam mana Luis buat IP dengan sistem jalan sama-sama? Komen nak dekat bawah. Luis akan share maklumat lanjut. Tengok sendiri, jangan terlepas.